Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So, hari ni kami berdua nak makan Samyang stew. Yang lagi viral dekat TikTok tu lah. Biasanya orang makan dengan cheese biar kuah dia pekat-pekat macam tu. Lepas tu dia punya bunyi tu ASMR. So, Najah pun buatlah Samyang stew juga. Topping dia Najah ada tambahkan sausage dengan cheese lah supaya lebih menarik. So, kepada yang baru masuk tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan on notification supaya korang tak terlepas video yang Najah upload. Tanpa melengahkan masa, jomlah kita mula. Bismillah. Ni so Najah memang tak sabar sangat nak rasa sebab nampak sangat menarik ya. So jom kita mula rasa. Najah nak gal dulu biar kuah dia macam pekat-pekat macam tu. Kalau makan macam tu takut masin. Wish. Dengar. Panas-panas lagi tau. Pekat gila korang. Macam yang orang mukbang kat TikTok. Najah nak rasa dulu. Bismillah. Panas lagi. Sekarang ni. Oh, pedas. Samyang ni berkuah ya, so senang lah nak telan. Pedas korang. Masin, makan cheese dia saja. Samyang ni Najah buat 3 paket tau. Nampak banyak sangat. Hari ni kan korang Najah mukbang pukul 12 pagi lagi, 12 malam lah. Masih Najah dah ngantuk dah ni. Tapi Najah paksa mukbang sebab video dekat YouTube Najah dah lama tak post. So Najah mukbang lah malam ni. Oh, sedap ni. Segar gila tu kak. Mantap gila korang. Kuah dia Najah suka sebab sedap. Macam nasi dah weh. Nasi dia memang sedap gila. Dia punya berkuah tu dengan dia punya pekat memang sedap gila. Pedas dia banyak sikit. Sikit.
Boleh makan lagi. Sebab dia kan kuah kan. So dia tak pedas mana lah. Cheese dia Najwa letak banyak sangat, so agak masin lah. Memang nikmat gila. Kan semalam lagi tu korang memang baru masak lah. Baru masak ni memang terus mukbang. Tapi kan kalau cheese ni banyak sangat, dia boleh jadi muak tau. Takut tak habis je, tapi dah jadi adik so dia boleh habiskan. Dah habis dah. Dah nak habis pun still panas lagi. Wah, sedap. Tadi berbuka, Najwa makan nasi satu pinggan tu banyak sangat. So Najwa rasa macam kenyang, tak boleh nak habiskan. Tapi Najwa ada adik, so dia boleh habiskan lah yang makanan yang Najwa dah makan ni. So minum air dah sebab dia pedas-pedas sikit kan. Cheese dia pun Najwa letak banyak sangat, so dia rasa muak lah. So seperti ini sahaja video kita kali ini. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahyo. Semula. Alhamdulillah. Itu je pun. Minum air. Aku dah tengah kenyang. Alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. Dah memang kenyang gila. Memang sedap sangat-sangat lah menu kali ni. Kuah pekat, pedas, rasa panas-panas, memang semua dia memang segar gila tekak. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahyo.